What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Bayangkan dalam dunia One Piece ni, kita dah tengok macam-macam Devil Fruit gila. Ada yang boleh jadi naga, phoenix, matahari, dewa hutan, sampailah dewa hujan. Tapi sekarang Oda buat lagi sekali fandom One Piece meletup bila dia rasmi perkenalkan satu lagi mythical Zoan baru yang memang bunyi dia macam datang terus daripada mitologi Nordik. Nama dia Risuri Tsunami model Ratatoskr, dan series cakap buah ni antara Devil Fruit paling unik yang pernah muncul dalam Final Saga. Dalam chapter 1182, Oda akhirnya buka rahsia sebenar tentang Raknir, tukul legenda milik Loki yang selama ini semua orang ingat cuma senjata biasa. Rupa-rupanya tukul tu sendiri adalah pengguna Devil Fruit. Memang kepala terus pening bila baca reveal ni kan. Kalau korang tak familiar dengan nama Ratatoskr ni, dalam mitologi Nordik, Ratatoskr ni sebenarnya seekor tupai legenda yang bergerak naik turun pokok dunia Yggdrasil sambil membawa mesej antara naga Nidhogg dan Helang di atas pokok tu. Oda memang terkenal suka ambil inspirasi daripada mitologi dunia sebenar. Jadi bila Elbaf mula masuk deeper dalam lore Nordik dia, memang tak pelik kalau semua benda dekat sana penuh simbol dewa dan makhluk legenda. Tapi yang buat benda ni lagi menarik, Ratatoskr ni dalam One Piece bukan sekadar tupai biasa. Ia adalah Ice Squirrel, tupai ais legenda yang pernah bertarung bersama-sama dengan God of War Elbaf 800 tahun dahulu. Dalam chapter ni, cerita bermula masa pertarungan antara Imu dengan Loki makin menggila. Imu yang turun sendiri ke Elbaf akhirnya berdepan dengan Loki dan Raknir sekaligus. Masa itulah Jarol mula cerita sejarah lama Elbaf. Menurut kisah kuno dorang, satu masa dulu ada seorang God of War yang mampu berubah menjadi naga gegasi Nidhogg. Di sisi dia pula ada seekor tupai ais bernama Ratatoskr. Dua makhluk ni bertarung bersama-sama melawan Sun God, dunia pada zaman silam. Bunyi dia dah macam perang dewa Ragnarok terus. Lepas God of War tu mati, sesuatu yang misteri berlaku. Jiwa ataupun roh Ratatoskr dikatakan berpindah masuk ke dalam tukul kesayangan tuan dia, which is Raknir. Dan daripada situlah Raknir mula hidup macam makhluk sendiri. Lagi gila, tukul tu akhirnya memakan Devil Fruit mythical Zoan Risuri Tsunami model Ratatoskr. Yes, korang tak salah baca. Bukan manusia makan buah tu, tapi tukul. Benda ni sebenarnya bukan kali pertama berlaku dalam One Piece. Dulu Oda pernah tunjuk objek boleh makan Devil Fruit. Contoh paling famous mestilah pedang Spandam tu. Nama dia Fangfrit yang makan Zozonomi sampai boleh jadi gajah. Tapi Raknir ni lain level sebab dia bukan sekadar objek hidup, dia macam ada kesedaran sendiri. Dia memilih siapa layak guna dia. Selama beratus-ratus tahun, Raknir menjaga Devil Fruit legenda Elbaf dan tak benarkan sesiapa memilikinya. Ramai pahlawan cuba, termasuk Harald dan Jarol sendiri, semuanya gagal. Tapi 14 tahun yang lalu, bila Loki berlawan dengan Raknir, buat pertama kali tupai ais tu mengiktiraf Loki sebagai pewaris sebenar Nidhogg. Dan di situlah partnership diorang bermula. Dan honestly, partnership Loki dengan Raknir ni dah mula rasa macam Luffy dengan Nika. Ada vibe takdir dekat situ. Apa yang paling menarik pasal buah ni mestilah kuasa dia. Sebab sebagai mythical Zoan, standard dia memang dah overpowered. Semua mythical Zoan biasanya bagi kekuatan fizikal luar biasa, durability tinggi gila, healing factor, stamina tak masuk akal dan ability khas tersendiri. Untuk Ratatoskr ni, ability khas dia adalah memanipulasi ais. Tapi ais dia bukan ais biasa macam Aokiji punya. Ini ais jenis flash freeze. Maksudnya, sasaran boleh dibekukan sekelip mata tanpa sempat react langsung. Dalam chapter 1178, Loki guna Raknir untuk bekukan Gunko terus dalam satu serangan. Dan menurut Loki sendiri, dalam chapter 1179, sesiapa yang dibekukan oleh Raknir tak boleh dicairkan oleh sesiapa pun kecuali Raknir sendiri yang tarik balik kuasa tu. Itu dah kira ability yang sangat mengerikan sebenarnya. Bayangkan kalau kena dekat medan perang, kau literally terus out daripada fight, tak boleh buat apa-apa, tak boleh diselamatkan pun. Dan benda ni mungkin lebih bahaya daripada Magma Akainu ataupun Ice Aokiji sebab dia ada sifat absolute freeze. Kalau Oda nak jadikan buah ni salah satu Devil Fruit paling broken dalam Final Saga, memang dia dah berada di landasan yang betul. Tapi belum habis lagi, Ratatoskr juga ada sub ability yang sangat unik, iaitu menghasilkan peti melalui perlanggaran particle ice. Masa mula baca ni memang ramai fandom tu cakap, ni dah macam sains Nordik pula ni. Tapi sebenarnya Oda memang suka campur sains pseudo dengan fantasy. Konsep dia lebih kurang bila ais dan tenaga statik bergesel sampai menghasilkan lightning. Jadi Raknir bukan saja boleh kawal ais, dia juga boleh hasilkan peti yang sangat kuat. Dan dekat sinilah sinergi dia dengan Nidhogg jadi gila. Nidhogg pula memang terkenal dengan kuasa peti dan naga. Jadi bila Loki guna kuasa naga peti dia bersama-sama dengan Raknir yang menghasilkan lightning daripada ais, serangan diorang jadi frozen lightning. Dalam chapter
1982, Imu sendiri terkejut tengok kombinasi kuasa diorang. Imu siap cakap affinity antara Nidhogger dengan Ratatoskr ni memang sentiasa sempurna sejak 800 tahun dahulu lagi. Maksudnya apa? Maksudnya Loki dan Ratnir sekarang ni sebenarnya mengulangi sejarah lama God of War Elbaf dan tupai ais legenda tersebut. Dan bila kita fikir balik, Oda tengah buat parallel yang sangat besar dalam Final Saga sekarang. Luffy mewarisi kuasa Sun God Nika, Loki pula mewarisi God of War Nidhogger, Imu pula ada kaitan terus dengan perang 800 tahun lalu. Semua benda ni dah mula bersambung jadi satu puzzle besar. Yang lagi menarik, Imu nampaknya kenal Ratatoskr secara peribadi. Bila Imu tengok Ratnir dalam chapter 1982, dia terus cakap lebih kurang macam, kau masih sama macam dulu. Itu bermaksud Imu pernah hidup pada zaman asal Ratatoskr. Dan daripada dialog tu pula, nampak macam dulu Imu pernah jadi sekutu kepada Nidhogger dan Ratatoskr sebelum sesuatu berlaku yang buat hubungan diorang ni hancur. Imu malah panggil diorang ni sebagai pengkhianat. So sekarang fandom dah mula spekulate macam-macam. Ada yang percaya perang besar 800 tahun dulu sebenarnya bukan perang hitam putih antara baik dengan jahat. Mungkin semua pihak pernah jadi sekutu sebelum berlaku betrayal yang besar. Dan mungkin sebab itulah Imu masih hidup sampai sekarang untuk membetulkan sejarah mengikut versi dia sendiri. Ratnir pula makin lama makin rasa macam bukan sekadar senjata, dia dah macam karakter hidup penuh emosi. Cara dia memilih Loki, cara dia menjaga buah legenda selama ratusan tahun, cara dia menunggu tuan sebenar, semua tu buat dia rasa lebih kepada guardian spirit daripada objek biasa. Dan jujur cakap, Oda memang pandai buat benda macam ni terasa epic. Sebab bila kita tengok balik, Tukul ni literally gabungan Thor punya vibe, Mjolnir, petir, ais, tupai Nordik, naga dunia dan Devil Fruit Mythical Zoan. Memang peak fantasy gila. Setakat ni kuasa Ratnir dah tunjuk banyak feat mengarut. Dia pernah bunuh giant Drog dengan satu serangan. Dia bekukan Gunko terus. Dan paling penting, dia berjaya cederakan Imu sampai berdarah. Itu benda yang sangat besar, babe. Sebab sebelum ni Imu digambarkan hampir mustahil disentuh. Tapi Frozen Lightning daripada Loki dan Ratnir berjaya bagi damage sebenar. Maknanya, kombinasi Nidhogger dan Ratatoskr mungkin antara kuasa paling kuat dalam dunia One Piece sekarang. Dan kalau difikirkan balik, Oda tengah kumpulkan semua God Fruit sekarang. Kita ada Nika sebagai Sun God, ada Nidhogg, ada Ratatoskr. Sebelum ni pun ada hint tentang Rain God dan Forest God. Jadi kemungkinan besar Final Saga memang akan fokus kepada perang antara kuasa-kuasa dewa purba dunia One Piece. Yang bestnya, semua ni tak rasa random sebab Oda dah tanam foreshadow bertahun-tahun. Elbaf sendiri dah lama disebut sejak Little Garden lagi. Dan sekarang bila kita akhirnya sampai dekat arc ini, semua lore Nordik yang Oda simpan selama lebih 20 tahun mula keluar satu demi satu. Honestly, ramai underestimate Loki mula-mula sebab dia nampak macam karakter pemalas dan gila kuasa. Tapi sekarang dia dah jadi antara karakter paling menarik dalam Final Saga. Relationship dia dengan Ratnir pun rasa sangat natural. Diorang bukan macam tuan dengan senjata, diorang rasa macam dua partner perang yang dah lama bersama. Dan aku rasa reveal terbesar nanti mungkin bukan sekadar kuasa Ratatoskr, tapi sejarah sebenar antara Imu, Nidhogger dan juga Sun God sendiri. Sebab semakin banyak lore keluar, semakin jelas yang perang Void Century dulu mungkin melibatkan dewa-dewa purba yang diwarisi melalui Mythical Zoan. Kalau Oda teruskan momentum macam ni, Elbaf memang boleh jadi antara arc terbaik dalam sejarah One Piece. Sebab dia bukan sekadar penuh action, tapi penuh misteri, mitologi, sejarah dunia dan revelation yang mengubah seluruh lore siri ini. Dan yang paling lawak sekali, siapa sangka seekor tupai ais boleh jadi antara ancaman paling menakutkan dalam dunia One Piece. So guys, what do you think berkenaan dengan video kali ini? Please leave your thought di ruangan komen di bawah. So I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami bangga kisah hebat buat semua. Teruskan langkah tiada henti, kami setia mengikuti.